Hadis dhaif kita tak buat dalil pada bab i'tiqad. Hadis yang dhaif tidak boleh buat dalil, tidak boleh buat hujah pada masalah pegangan. Kini kita Asy'ariyah Al-Sunnah wal Jamaah. Berlainan dengan Wahabiyah. Wahabiyah ni kalau bab pegangan ni Allah, dia tak karik mana hadis. Hadis dhaif pun tiba-tiba ada buat hujah. Tu. Kita tengoklah kitab Tauhid bagi Muhammad bin Abdul Wahhab. Gaduh-gaduh hadis maudhu' ada lah tu. Hadis maudhu' pun ada. Tapi kalau bab amalan, bab fiqh, bab amalan gini, karik sangat. Kena hadis sahih aja. Buku menentu syurga neraka ni tak karik. Betul tak? Iman. Kalau iman tu sah, selamat daripada neraka. Kalau iman sah, selamat daripada berkekalan dalam neraka. Kalau aman sah, selamat daripada neraka ya. Ngerti tak? Aman ni kita buat amal banyak. Amal tu jadi sebab bui kita ni lepas daripada neraka. Dengan sebab bila amal yang banyak, amal kebaikan yang banyak, dia berat lek kebaikan, dia masuk syurga Allah Taala. Tak kena masuk neraka dah bila timai dah. Maka amalan melepaskan daripada neraka. Adapun iman melepaskan daripada berkekalan dalam neraka. Orang tu kalau dia masuk neraka sekalipun, wal yazabillahi min zalik, iman dia kejap, iman dia sahih dengan Allah Ta'ala, kalau masuk pun dia tak berkekalan. Gitu tak? Maka iman dengan amal ni hak mana lebih penting? Penting belaka. Tapi kalau kira ni semua penting lagi tu hak mana? Iman. Sebab tu duk gaduh sangat bab iman ni. Tiba-tiba bab iman tak karik mana? Hadis doa Abu Bakar. Oi. Gitu tak? Kita ni hadis doa tak boleh pakai langsung dalam bab iman ni. Tak boleh. Berhujah tak boleh sikit pun. Tu. Tak boleh. Gitu tak? Kalau ada pun ambil syawahid dia. Ambil syawahid, wak dalil menyokong di atas dalil hak sahih. Gitu dah. Tu. Habis tu hak riwayat mari kata nabi puak rasul tu ada banyak mana? Ada setengah tu 100 berapa? 124,000 masalah dah. Hak ni khilaf. Kena kata ai dak. Banyak ni. Khilaf tu sebab apa? Sebab hal dalil dia tu bukan hadis yang sahih. Duk khilaf tu. Benda bukan qat'i, bakal tak buat dalil. Sebab itulah kau yang muktamad, kau yang asah. Wallahu alam. Tak tahu bilangnya dia malaikat Allah. Jauh situ. Pendapat yang asah. Nampak tu dah. Jadi kita tak buat dalil. Tu dengan dalil yang sahih, dengan dalil yang dhaif. Tu dia. Tu. Tapi tak baca mana kitab tauhid ni, kalau cek takhrij hadis sungguh beberapa hadis yang dhaif adalah tu. Situ nyata kata Muhammad bin Abdul Wahhab ni bukan muhaddis, bukan ulama, bukan orang yang bukan fuqaha. Bukan ulama tauhid. Bukan faqih. Bukan muhaddis, bukan mufassir, bukan berlaku. Muhammad bin Abdul Wahhab ni tiba-tiba diagung oleh Wahabi jadi mujaddid pada kurun yang keberapa dah lah dia. Mujaddid Islam. Setara lah dengan berapa Imam Syafi'i, setara dengan Imam Suyuti, setara belaka. Kerana mujaddid ni tu Syekhul Islam pula dah. Kadang-kadang bos setengah-setengah. Al-Imam Al-Alim Al-Allamah. Tu. Pia dia mengaku Muhammad bin Abdul Wahhab kata dia muhaddis.
ulama mana mengaku kata dia ulama hadis? Tak ada. Wahabi